Kata tak ada minyak paket sekarang saya dah jumpa minyak paket. Jangan tipu saya. Bos mana bos? Ini mana harga makan ni? Jawab saya. Mana harga, tanda harga berapa ringgit? Biasanya. Sini, saya nak tengok sini, saya nak beli kat sini. Bukan sana. Salah tak ada harga. Faham tak? Minggu depan datang. Cek. Nampak perawan saya dah tegur, bukan tak tegur. Degil. Kita open. Akak Malaysia ke apa? Malaysia. Ada minyak paket tak guna? Tak ada. Kalau saya jumpa minyak paket jaga. Kata tak ada minyak paket sekarang saya dah jumpa minyak paket. Jangan tipu saya. Oi, banyak ni. Ini apa? Minyak apa? Salah. Mana boleh. Satu minggu apa banyak ambil. Cakap terus terang. 5 kotak satu minggu. Ambil kat mana? Dia ada lori hantar. Nanti kita ambil pemborong. Dia kat diri lah. Tak apa. Salah lah you ambil ni salah. You tengok. Chiller dengan freezer. Buka macam ni. Ya, tak bertutup. Bekas makanan dalam peti sejuk beku atau peti sejuk kena ada tutup. Tong sampah semua dekat dalam premis ni semua tak ada tutup. Kotak, sarang telur, surat khabar tak boleh buat alas. Baik, ini teh. Ni sampah. Kalau salah cedok macam mana? Pakistan. Kerja sini. Permit ke tak ada permit? Jawab lama kerja. 1 tahun. Lama lah. Kosong. Bukan tak buat. Baru kita. Di tangan tak ada pasport. Kesalahan tu dah wujud dah. Ini SSM punya daftar kan? Restoran nombor pendaftaran tak ada pada signage. Satu lagi ini mesti pamit. Kita datang kita mesti tengok. So you kena gantung. So ada 2 kesalahan lah. So kita terpaksa keluar compound lah ini hari. Saya tamat 6 hari bulan 6. Jadi 6 hari bulan 6 2025 belum renew lah. Nanti kita akan compound lah. Penggili makanan tak boleh pakai selipar. Lepas tu dekat dapur pun tadi bersawang nampak aduh tak cuci. Lepas tu peti sejuk. Tadi dah tunjukkan killer tu. Berselemuh lah kan. Sedih lah tengok dekat tempat teh ni. Itu teh, situ sampah. Lepas tu kami jumpa teknikal dekat dalam store dekat gas tadi. Kami terpaksa buat penutupan. Penutupan? Maksimum 14 hari. 14 hari? Adalah 14 hari ikut Akta Makanan Seksyen 11. Dan kami juga akan mengeluarkan satu notis lah bawah 34/1 peraturan kesihatan makanan. Belum buka kami akan datang cek dulu. Kalau kami puas hati baru kami akan bagi buka. Alhamdulillah, lokasi kedua kita baru selesai. Kita KPDN bersama dengan rakan strategi kita, penguasa seperti SSM, Majlis Immigration dan Jabatan Kesihatan, kita telah buat pemeriksaan dan melakukan operasi. Kita berjaya sapu bersih di lokasi kedua ini. Semua jabatan ada tindakan yang diambil. Jadi kita tunggu next round. Kita akan terus gempur.